kepada semua media yang hadir. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat pada hari ini di bawah Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita hari ini telah mengambil tindakan untuk mengelak pusat jagaan kewajar ataupun pusat jagaan pusat kebahagiaan wanita dan remaja kewajar. Kerana kita dapati pusat ini dia pengendalinya gagal untuk berdaftar sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 5(1) Akta Pusat Jagaan 1993 ya. Jadi kami ambil tindakan ni ya, JKM KL di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, bawah Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita ambil tindakan ni selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 16A(1) Akta Pusat Jagaan 1993 yang di mana beri kuasa pada ketua pengarah ataupun mana-mana pegawai diberi kuasa untuk ambil tindakan sebagaimana yang tersebut di atas tadi yang saya sebut tadi ya, disebabkan kegagalan patuhi minimum standards ataupun fair minima di bawah Akta APJ ini ya. Pada hari ini kita pengendali ini kita dah selamatkan ya di bawah kewajar ini seramai 69 penghuni, iaitu 68 adalah kanak-kanak dan dewasa campur seorang bayi yang baru berumur 5 bulan. Tengok tadi ya, kalau tuan-tuan puan lihat ya, dia punya tahap kesihatan dia memang tidak memuaskan. Jadi quality care, kualiti daripada segi jagaan tu perlu dipatuhi lah. Dan kita lihat standard kualiti dia untuk penjagaan amat rendah sekali, dan ini telah menjejaskan keselamatan dan juga kesejahteraan penghuni di sini. Ya. Hari ini kita ambil tindakan kerana mereka tidak patuhi minimum standards di bawah akta kita, di bawah kita punya undang-undang. Ya.